panjang. So tak nak ceritalah pasal benda tu. So pelaksanaan penyasaran subsidi diesel ini telah menjimatkan kerajaan sekitar lebih kurang 600 juta sebulan. So masa kita memberikan subsidi secara penuh itu, kita hilang 80 bilion satu tahun. So hari ini kalau kita buat penyasaran subsidi, kita berjaya menjimatkan wang perbelanjaan kerajaan kepada 600 juta ringgit sebulan. So daripada 600 juta ringgit sebulan itulah nanti akan diagihkan semula kepada rakyat. Bukan kita agihkan 600 ringgit itu kita bahagi dengan berapa jumlah rakyat yang ada, tak. Tugas utama sebuah kerajaan adalah menyediakan fasilitis yang tertentu seperti pendidikan, kesihatan, makanan, dan lain-lain lah, seperti jalan raya, seperti hospital, sekolah, masjid, rumah ibadat, macam-macam lagi lah. Itu yang harus disediakan oleh satu-satu kerajaan, bukan memberikan dan mengagihkan keuntungan yang ada kepada setiap rakyat itu sama rata, tak, dia bukan macam tu. Itu bukan tugas sebuah kerajaan untuk membedak hasil keuntungan sebuah kerajaan itu sedemikian. Itu tidak ada dikat dalam mana-mana buku intelektual yang ada lah. So apa yang berubah selepas berlakunya penyasaran subsidi itu adalah berlakunya perubahan terhadap operasi penguatkuasaan di jabatan-jabatan kerajaan, yang telah memberikan juga impak kepada kartel-kartel yang sudah terbiasa membeli minyak daripada Malaysia dan menghantar minyak tersebut ke negara berdekatan. Sebab itu kalau pada awal-awal penyasaran subsidi dilaksanakan, banyak tangkapan yang telah dilakukan di negeri Pantai Timur, terutamanya kerana apa, mereka menyeludup minyak subsidi ini dan dibawa keluar ke negara Thailand untuk dijual dalam kadar harga yang lebih mahal daripada apa yang mereka dapatkan daripada sini, dan lebih murah sedikit daripada harga yang mereka perlu dapatkan daripada negara Thailand. So dekat situ pun sudah ada keuntungan terhadap kartel ini. Bayangkanlah, kalau kerajaan sendiri boleh menjimat sebanyak 600 juta, berapakah keuntungan seorang kartel itu dalam tempoh 1 bulan. So nanti boleh buatlah pengiraan sendiri. Saya bukan nak menjelaskan berapakah keuntungan itu secara spesifik, tetapi membuat sentuhan sahaja kepada surface yang ada. So InsyaAllah lah, kalau daripada segi apa yang dah dicapai oleh kerajaan pada ketika ini, sepatutnya fasilitis yang harus disediakan terhadap rakyat itu bakal, kalau kita lihat mungkin pada tahun hadapan, mungkin dah start daripada tahun ini, adalah akan berlakunya satu momentum perubahan yang baik di dalam sosial kehidupan rakyat Malaysia pada hari yang mendatang lah. Daripada penyasaran subsidi tersebut adalah beberapa persoalan yang telah dikeluarkan oleh netizen di Facebook. Adalah juga saya sempat membuat catatan terhadap komentar tersebut. Salah satunya dia tanya, kenapa subsidi ditarik tapi harga barang tetap naik? So netizen ini mempersoalkan keberkesanan penyasaran subsidi dalam mengawal harga barang keperluan harian. Okey. Bila kalau kita lihat dia sebenarnya dekat dalam persoalan itu ada satu penjelasan yang lebih jelas sebenarnya. Kejap kita dapatkan penjelasan dia. Dia punya jawapan sebenarnya.
Betul. So secara teorinya bila berlaku penyasaran subsidi di dalam pasaran, so kebanyakan penjual-penjual dan juga peniaga-peniaga ataupun pengeluar-pengeluar produk-produk, tak kisahlah produk-produk apa pun, produk makan ke, produk pakaian, produk anything what else about others product, harga barang boleh dikawal di dalam pasaran bukan semata-mata disebabkan subsidi, tapi kerana berlaku persaingan. Ya, nampak? Dia akan berlaku persaingan di dalam pasaran lah. Pasaran yang mereka, bidang yang mereka sedang duduk. Kalau dalam bidang makanan, makanan lah. Kalau dalam bidang pakaian, pakaian. Dalam bidang teknologi, teknologi. So, bagaimana persaingan pasaran untuk mengawal harga ini berlaku? So dia akan berlaku dalam sistem ekonomi yang terbuka tadi. Persaingan antara peniaga, pengeluar dan juga pengedar telah mencipta satu mekanisme kawalan harga yang secara semula jadi. Okey, kita tengok yang pertama. Lebih banyak peniaga sama dengan lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan sama dengan harga lebih kompetitif. So bila harga itu, harga keluar dia jual RM3, kamu ambil kamu jual RM5. Kamu nak jual berapa? 10. Tapi ada orang sanggup dia jual RM5.50. Siapa nak beli barang kamu? Kita sebagai peniaga adalah memastikan untuk barang kita dikeluarkan, diniagakan, dibeli. Bukan disimpan. Bukan kita kena bangga dengan apa harga jualan yang kita ada. Contoh dia, jika ada 5 gerai jual ayam, harga akan turun sebab mereka berlawan tarik pelanggan. Okay. Kalau satu naikkan harga, pembeli akan lari ke yang lain. Dia macam tu. So dia akan berlaku juga kenaikan, tapi dia tidak akan berlaku kenaikan yang melampau-lampau. Sebab apa? Penjual itu ramai nanti. Dia akan berlaku ramai, bukan hanya satu di satu tempat. Dia akan berlaku dekat tempat yang satu langkah lagi pun ada. Banyak tempat ada. So siapa yang berani main harga sampai tahap macam tu? Tak. Boleh ke dia nak buat kompromi dengan semua orang yang ada di dalam Malaysia yang menjual barang yang sama untuk mereka mengatakan okey kita perlu kawan. Bukan senang. Kalau ada 100 ribu, kamu ingat senang nak buat? Susah. So lebih baik dia lebih melihat kepada komposisi dia sebagai seorang pengeluar dan juga penjual di kawasan tersebut. Itulah salah satu daripada keuntungan bila berlakunya subsidi bersasar tadi. So dia akan berlaku kompetitif di antara peniaga-peniaga yang ada dari segi mereka meletakkan harga jualan mereka di dalam pasaran. Itu dah cukup baik sebenarnya. Tapi benda ni jarang diceritakanlah dekat mana-mana media sosial yang saya perhatikan lah. Mungkin ada, mungkin saya tak pernah terjumpa ataupun sempat membaca. Seterusnya, kehadiran platform digital dan juga e-dagang telah meningkatkan ketelusan harga. So bila berlaku subsidi bersasar tadi, dia bukan hanya menyebabkan berlaku persaingan harga kompetitif di dalam pasaran, tak. Dia juga menyebabkan berlakunya meningkatkan ketelusan harga tu dia akan berlaku. Kenapa? Pembeli dapat membuat semakan dahulu di dalam platform digital, sama ada harga jualan di sini dan di sini itu berpatutan ataupun tidak. Contohnya yang ada di dalam Shopee, dalam GrabSmart, di dalam Pasaraya. So benda-benda dah ditontonkan kepada kita, sama ada kita nak buat semakan ataupun tidak, itu terpulang atas kita lah. So tetap yang akan tertindas, yang akan menjadi seorang mangsa yang lemah adalah seorang yang berada di kampung yang tidak tahu menggunakan sebarang pengetahuan internet, teknologi digital yang ada pada hari ini. So itulah adalah kerugian yang tercampak kepada mereka yang berada di luar bandar. So yang ketiga juga, dia mengatakan kos pengeluaran boleh dikurangkan melalui skala dan inovasi. So bila satu syarikat besar ataupun koperasi kampung mula proses barangan mereka sendiri, so mereka akan kurangkan kos yang di tengah. Ini membolehkan mereka kekal harga rendah tanpa bergantung kepada subsidi. So dia orang akan jual terus sendiri. Dia orang tidak akan melalui orang tengah. So harga tu akan jadi lagi murah. So pembeli